Apakah hukum berhutang dengan adik-beradik? Hukumnya sama dengan orang lain. Wajib bayar. Bila kita wajib bayar hutang? Dengar orang kuatang. Dua syarat wajib bayar hutang. Pertama, sampai pada tarikh yang dijanjikan bersama. Lagi tak sampai tarikh, sunat bayar hutang. Contoh, tarikh yang dijanjikan esok, maka esok wajib kita bayar hutang. Dan malam ni bukan esok, malam ni sunat bayar. Kerana kita janjinya esok selepas Zuhur. Sebelum Zuhur sunat. Orang bang Zuhur je wajib. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, pada tarikh janji bayar hutang kita ada duit. Kalau pada tarikh kita janji bayar hutang sudah sampai, kita dirompak, disambut, tak wajib bayar hutang. Maknanya jadi zimmah, ditangguhkan, tidak berdosa. Faham? Cuma pesanan kita lah, walaupun adik-beradik, bayarlah. Bagi pihak yang berhutang, bayar.